tetamu kehormat kita. Dia very aktif dulu ni dalam semua aktivis, very aktif. Dan kita ada Molly, Puan Molly kat belakang ni. And then the rest ni I tak berapa tu nama, tapi terima kasih datang. Dan di bahagian depan ni ya, saya alu-alukan Datuk Nasaruddin. Datuk Nasaruddin ni dahulu dia mantan member Timbalan Speaker Perak, ya, dan pernah berkhidmat sebagai DO Pahang. Dan kita ada Datuk Isyamuddin daripada MOA, semua orang kenal kot, pengurusi MOA, MHO, sorry MHO. Dah silap type, sorry. Tuan Syed Hassan, Presiden Perkasa. Toki, pengurusi PPIM. Cikgu Zai tak sampai lagi. And then Muhammad Nizam, dia dah what they call apa ni, kepada Haji Zainal. Dia wakilkan kepada Haji Zainal daripada pembela ya. And then kita ada Datuk Nick Zain ni tak boleh datang. Dah ajak dia dah. And then Dr. Ismail Omar, dia kata dia datang tapi tak nampak lagi dia. And then Muhammad Asrul, dia kata dia akan bersama dengan kita tapi dia tak dapat hadir sebab ada meeting di UiTM. And then kita belakang ni ada Tuan Abu Syafi'i, dia mantan pegawai Majlis Perbandaran PJ. And then Haji Fauzi, dia kata dia pun bersama tapi dia tak dapat hadir sebab dia di Terengganu. Okey, kita punya acara hari ini adalah pelancaran Majlis WIP Tanah Rizab Melayu. Ya. Jadi kita memang dah lama dah cuba nak tubuhkan majlis WIP ni. WIP ni tahulah ya, WIP ni apa, benteras ya. Sebabnya kita dah banyak buat seminar, kita dah buat banyak permohonan persuratan kepada kerajaan ya, daripada dulu dah banyak tahun lah, tidak dipedulikan. Apa saja kita buat, kita tak dapat any feedback daripada kerajaan, tak ada. Jadi hari ni kita tengok makin sehari makin banyak kes-kes Tanah Rizab Melayu especially ya diselewengkan. Lepas tu dah diselewengkan, satu hal ditutup, atas tu kononnya tanah freehold, tapi bila kita cek bawah tu memang Tanah Rizab Melayu. Jadi macam mana banyak kes-kes macam ni boleh terjadi kalau tidak ada satu badan untuk memantau perkara-perkara ini? Saya rasa kita akan mengalami satu bala yang besar kepada masyarakat Melayu peribumi ya. Kita akan menghadapi bala yang besar. Kita hari ini banyak, especially macam Kampung Baru yang Dermus Listen 1 2 hari lepas kita ada di sana. Kita lihat kerajaan tidak ambil berat langsung tentang apa yang disuarakan oleh penduduk di situ. Dan apa jua tindakan yang diambil ke atas penduduk kat situ yang dah ada grant, yang dah duduk situ bergenerasi, boleh katakan peneroka yang pertama lah ya, dipaksa keluar, didesak keluar. Walhal dia punya URA tu what is it? URA? Pembangunan semula bandar tu belum dibentangkan lagi di Parlimen, belum diluluskan. Jadi macam mana dia boleh keluarkan orang-orang tu mengikut akta yang itu? Sebabnya 35% penduduk belum bersetuju. Sebabnya mereka tak bersetuju, nombor 1 tentang berpasan, nombor 2 tentang warisan, nombor 3 tentang apa dia punya hak untuk halau mereka keluar. Mereka tak ada hak. Lepas tu kalau nak ikutkan, dahulunya dikatakan tanah itu tanah freehold, tapi sebenarnya setelah dibuat carian, tanah itu tanah MAS, Malay Agriculture Settlement, whereby kalau MAS tu dia punya perundangan dia sama dengan Tanah Rizab Melayu ataupun Tanah Melayu, di mana is void ya, untuk orang asing, pemaju asing untuk memajukan tanah itu atau membuat bisnes di atas tanah itu. It has to be antara orang-orang Melayu. Itu yang ketiga. Yang keempat, macam mana Kementerian Wilayah tidak tahu yang tanah itu tanah MAS ya, tanah MAS. Kalau mereka tahu, dia tak boleh revoke. Kalau revoke, itu dah menjadi satu jenayah.
Sebabnya apa? Dipaksa orang keluar, dipotong api, air, apabila orang masih ada di dalam bangunan tu. Dan sekarang ni orang tu dah duduk berimpak kat luar, tumpang-tumpang the neighbours kat situ ya. Jadi kat sini kalau kita tak ada satu badan untuk nak apa orang kata membantu dia orang ni, saya rasa dia orang memang ditolak ke kiri ke kanan ya. Jadi kita sebagai warga pribumi Melayu juga kita kena ambil prihatin tentang ni. Dan kita kena desak kerajaan, sebab kerajaan tidak buat ambil peduli. Kita kena desak kerajaan, kena beritahu semua orang tentang Tanah Rizal Melayu ni macam mana dia punya undang-undang tu. Ya, dia memang above all the other land code ya. Tanah ni. Jadi kita nak beritahu kerajaan ni mana dia punya ihsannya terhadap orang Melayu. Tiap kali kita saja yang kena tolak ya. Kena jentolak, kena tolak. You can see whatever lah, banyak kes. Nanti kita boleh dengar juga from Datuk Isham, nanti banyak kes macam ni. Dengan kami memang pun banyak kes. Memang kami nak bawa ke tengah. The reason kenapa kita adakan majlis ini supaya mudah kita nanti mengumpulkan orang yang mengalami situasi yang sama, supaya datang apa orang kata berdaftar dengan kita, supaya kita kumpulkan sebagai satu pusat center lah, supaya kita dapat apa orang kata memantau berapa jumlah orang yang dah teraniaya ni ya. Jadi kita di dalam tangan kami saja, dalam tangan saya saja ada beberapa kes lah, kes yang kita harus apa orang kata saman ya, saman kerajaan ataupun saman orang yang buat perkara-perkara ni ya. Saya rasa dah sampai masanya kita bertindak betul-betul serius. Kita dah macam kita kena ambil alih kerajaan pula, tugas kerajaan ni. Sebabnya mereka tak buat apa dah. Semasa British keluar dahulu, dia dah cakap dah, bila dia keluar, tanah-tanah yang diberi kepada bangsa asing ni mesti dilepaskan. Sebabnya itu tidak memberi mereka suatu special rights, tak ada hak ke atas tanah tu. Yang saya sebut ni katakanlah ya, for example tanah Kampung Baru Cina yang diklaim sebagai kampung baru dia, mengikut apa ni Khoo Kei Kim, dia mengatakan tanah yang diberi sementara sebagai concentration camp ni mesti dipulangkan kepada kerajaan balik. Itu bukan hak dia, sebab setengah pada tanah tu tanah Rizal Melayu. Saya ada fakta dia, semasa BRICS plan tu mereka terpaksa menggunakan part of it tanah Rizal Melayu kerana tanah Rizal Melayu waktu itu berada di tempat-tempat yang prime ya. Jadi mereka nak letak bangsa komunis masa itu supaya dapat diawasi, dia letak tempat-tempat yang dia boleh pantau. Jadi kebanyakan tempat ini adalah tanah Rizal Melayu. Kenapa kerajaan tidak ambil tahu tentang ni ya? Saya kalau tak buat hari tu dia punya penyelidikan, I think nobody knows about this tanah concentration camp ni adalah tanah Rizal Melayu sebenarnya. Dah sampai dah kita Datuk Zai. Okey, baru je start ni. Baru je start Jaga Zai. Pula chair. Tak. Okey tuan. Satu kursi. So kita especially Kampung Baru Cina ni, dia punya air carriage dia, keluasan dia besar. Ya, besar keluasan dia. Jadi kita tidak boleh apa orang kata ambil ringan tentang tanah-tanah Kampung Baru Cina ni. Saya nak desak supaya tanah-tanah Kampung Baru Cina ni dikembalikan kepada state government ya, yang di mana yang dikatakan dia nak buat Kampung Baru Cina tu. Actually that one is the concentration camp ya. But dia dah dapat dah tanah-tanah yang lain, bahagian lain diberi oleh British masa itu ya. Kejap ada suara ni. Jadi tanah yang dia claim Kampung Baru Cina tu, dia terpaksa pulangkan balik kepada kerajaan. Itu adalah tanah kerajaan negeri. Saya nak beritahu kerajaan negeri supaya ambil balik tanah tu, kena rampas. Itu bukan hak dia, itu hak kerajaan negeri dan juga hak tanah Rizal Melayu. Itu kita kena jelas tentang itu ya.
Sebabnya tak ada, saya rasa banyak orang kerajaan tak tahu pun tentang ni. Banyak orang kerajaan tak tahu. Jadi kita boleh, kalau nak buat carian resmi, kita boleh buat. Tapi saya pun memang dah ada barang-barang tu kita boleh tunjukkan. Ya. Jadi all those things, yang banyak lagi perkara yang kita tengok hari ni, di mana mempunyai tanah dah duduk kat situ puluh tahun, dah ada grant pun ditolak keluar. Ya, di mana masjid-masjid robohkan, ya, masjid yang dah duduk kat situ berapa lama di tanah-tanah grant dah ada grant, umpamanya di Kampung Cincin, di Gombak tu, ya. Kenapa dia nak pecahkan masjid tu besar? Dia nak buat laluan ECRL tu, sepanjang jajaran ECRL tu adalah melalui Tanah Rizab Melayu. Kenapa dipilih Tanah Rizab Melayu? Banyak lagi tempat lain yang dia boleh lalu. Ini dia lalu tepi sungai, kacau ekosistem kat situ. Lepas tu beribu perumahan orang Melayu kat situ yang dah ada grant, nak juga lalu kat situ, nak juga robohkan masjid. Dah roboh. Sama juga macam kat Cerah saya tu, roboh juga menangis orang tu, pakcik tu. Dia banner surau tu dah berpuluh tahun. Tiba-tiba dah kena keluar semua. 35, tak silap saya 35 family kat situ. Ya, lepas tu banyak lagi lah kes-kes lain. Jadi kita tak bolehlah nak harapkan kerajaan kita ambil alih kes ni. Kita ambil alih tugas kerajaan. Saya nak beritahu PMX, kalau PMX tak jumpa kita kena ambil alih tugas tu, ya. Dan kita mohon sangat kerajaan negeri yang boleh bekerjasama dengan kita untuk bantu kita untuk selesaikan isu-isu yang tertunggak ni. Dah lama sangat tertunggak, berpuluh tahun, ya, tertunggak. Maybe some tu dah ada 100 tahun pun. Ya, jadi kita kena ambil balik hak kita, sebab hak kita yang kita minta tu sikit, bukan banyak. Yang sikit tu pun kalau dah luak nanti dah banyak sangat diambil, apa yang kita tinggal? Without tanah, kalau tak ada tanah, kita macam mana nak merintah? Jadi Gaza lah kita nanti. Ya. Jadi saya nanti saya boleh tambah lagi, kita kan, we can wrap up. Pasal banyak lagi saya nak cakap. Saya paskan mic ini kepada Presiden Perkasa, lepas tu boleh kepada Datuk Hisham. Terima kasih Puan Zahra. Sebelum pergi jauh, kita lihat benda ni, pelancaran Majlis WIP Tanah Rizal Melayu ataupun Majlis WIP TRM. Ini kita nak jadikan WIP ni, majlis ni, sebagai tempat rujukan mana-mana pihak nak tahu perkembangan Tanah Rizal Melayu, dan juga menjadi tempat aduan kepada pihak-pihak yang rasa tanah mereka diambil tidak betul, dirampas, tiba-tiba hilang dekat pejabat tanah, geram bertukar, macam mana MHO buat siasatan beberapa kali dah. Ini kita nak jadikan majlis ni tempat rujukan yang boleh dipercayai. Berapa perangkaan dia, berapa luas lagi tinggal, kes-kes mana tak selesai lagi, negeri mana yang kerajaan yang tak ambil peduli sangat, kita akan dedahkan. Ini tujuan kita nak tubuhkan, dan kita akan buat perjumpaan dengan kerajaan-kerajaan negeri untuk mengetahui status-status yang kita dah bangkitkan sebelum dan yang baru. Kalau mana-mana negeri tidak beri kerjasama, kita akan war-warkan juga. Kerajaan itu kerajaan yang tidak guna, takut mendedahkan sesuatu yang mungkin ada salah laku di kalangan ketua-ketua jabatan yang berkaitan dengan tanah dan galian. Ini yang tujuan utama kita nak tubuhkan ni, dan dipercayai, dan rasanya majlis ni adalah loose gabungan. Kita ketua-ketua NGO bergabung tubuhkan majlis ni, tidak terikat dengan pendaftaran ROS, kecuali satu masa nanti jika perlu kita daftar, kita akan daftar. Sekiranya of course lah, kita kalau kemudian nanti pergerakan perlu ada perbelanjaan. Perbelanjaan mesti ada satu badan yang diiktiraf oleh kerajaan, iaitu RS. Jadi orang nak menyumbang pun orang tak cuak sikit, nanti masuk selalu ke akaun Puan Zahra, nanti orang kata apa kan. So itulah kita akan jadikan majlis ni
satu majlis yang sangat diperlukan oleh orang Melayu dalam isu. Dan ingat bahawa Tanah Reserve Melayu ni adalah wasiat Raja Melayu. Separuh daripada tanah dalam negara ini adalah untuk Melayu, dan selebihnya kita boleh rebut dengan kaum lain. Jadi kalau kita rebut tak boleh, tanah yang kita dijamin ni hilang, maknanya kita akan terus hilang tanah kita. Dan kita kena pastikan untuk ada majlis ni akan pastikan sejauh atau sebanyak mana warga bukan Melayu mempunyai hak tanah di dalam negara ni. So kalau kita 60% orang Melayu, kita kalau boleh nak pertahankan 60%, 70% tanah ni, selain campur dengan 50% reserve Melayu ni. Jangan ingat 50% reserve Melayu tu 50% 100% reserve Melayu tu adalah 50% keluasan tanah negara ni. Kita kena ingat, nanti kalau kita banyak statement kadang keliru. Tanah reserve Melayu tinggal 12% saja. Tanah reserve Melayu tinggal 12% saja. Bukan. Tanah reserve Melayu bukan tinggal 12%. Maknanya kalau kita fikirkan tanah reserve Melayu tu keseluruhan negara tak sampai pun 12%. Dia tinggal sikit saja kalau kita bagi kepada dua. So inilah kita nak tahu jumlah, dan kita akan gasak cukup-cukup. Kita ada lawyer kita, mungkin ada tambah lagi lawyer. Mana isu-isu yang membabitkan tanah reserve Melayu, cuba dilengah-lengahkan atau buat tak reti oleh pemimpin kerajaan negeri yang terbabit. Kita akan tumpukan serang cukup-cukup sampai ada pihak yang diambil tindakan. So itu saja untuk saya, dan terima kasih Puan Zahra yang menganjurkan ataupun orang kata founder lah untuk majlis ni, menjemput saya sama dalam barisan. InsyaAllah kita akan bergerak seperti mana yang diharapkan orang Melayu. Terima kasih. Okey. Dia last nanti dia panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada Puan Zahra selaku yang menganjurkan Majlis WIP, Tuan Presiden Syed, Sifu saya hujung sana, Toki ni bos saya tu. Tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian, saya kongsikan beberapa kes yang saya bawa. Satu kes yang pertama, Ketua Audit Negara tahun 2019 mengeluarkan kenyataan tanah Reserve Melayu di Perak 3,400 hektar telah dipindah kepada bukan Melayu. Tanah masih lagi berstatus Reserve Melayu, tapi penama di dalam grant bukan Reserve Melayu. Ini yang amat pelik. Kita semua duk risau tanah Reserve Melayu yang telah dibubar warta kepada bukan Reserve. Ini yang kita duk fikir selama ni. Tetapi kita terlepas pandang, ada lagi tanah yang masih lagi berstatus Reserve Melayu, tetapi penamanya bukan Melayu. Itu satu. Yang kedua, dahlah kategori dia ni Reserve Melayu, kemudian dia telah tukar pemegang saham kepada bukan Melayu, dipecahkan lot pula. Kelulusan pecah lot sebanyak 682 hektar dan dipindah milik kepada bukan Melayu melalui borang 14A. Ini yang pening. Satu, syarikat telah bertukar pemegang saham. Yang kedua, kelulusan untuk pecah lot subdivision kemudian dipindah, masih lagi berstatus Reserve Melayu, dipindah kepada bukan Melayu. Ini saya cerita mengenai reported case tu. Saya tak cerita benda yang tak reported case. Sampai Timbalan Pengarah PTG didakwa di mahkamah oleh SPRM atas kesalahan fraud. Tu yang kedua. Yang ketiga, isu yang saya bawa adalah isu berkaitan di sebuah tempat di hutan melintang. Tanah Reserve Melayu dipindah kepada bukan Melayu menggunakan perintah mahkamah palsu. Kemudian berpindah pula kepada pihak ketiga dan diberikan alasan tak boleh buat apa-apa disebabkan oleh bona fide purchaser.
Ini isu-isu yang dibangkitkan. Sedangkan di dalam undang-undang kita adalah yang dipanggil Anti Money Laundry Act, Anti Money Laundry, AMLA, yang mana di bawah AMLA ada Seksyen 55 memberikan kuasa kepada mana-mana pegawai penyiasat, sama ada SPRM atau polis, untuk melakukan sitaan dan melucutkan hak di bawah Seksyen 55. Mengapakah nak kena tunggu tindakan sivil oleh orang ataupun pihak berkepentingan? Sedangkan kalau cuba tengok, kalau ada kes-kes yang melibatkan rasuah, duit boleh dirampas, betul? Boleh disita. Adakah duit itu hanya disita? Duit itu bukan setakat disita, dilucutkan hak menjadi hak kerajaan. Persoalannya, bagaimana tanah Rizal Melayu yang ada enactment yang khusus berkaitan dengannya di bawah Seksyen 19, enactment tanah Rizal Melayu, yang mengatakan bahawa sebarang pindah milik tanah Rizal Melayu, sebarang pajakan, sebarang sewaan, apa saja transaksi kepada bukan Melayu, void ab initio. Dia tidak terbatal dengan sendirinya. Dan mengapakah perkara itu tidak digunakan oleh agensi-agensi tertentu untuk melakukan sitaan dan melucutkan hak dan mengembalikan tanah Rizal Melayu yang berpindah milik kepada bukan Melayu secara fraud kembali kepada kerajaan? Ini persoalan yang saya heran. Kalau dalam mana-mana apa saja mengenai rampasan-rampasan, sama ada movable property ataupun immovable property yang tak ada kaitan dengan Rizal Melayu, semuanya boleh dirampas dan boleh dirucutkan hak. Soalan dia, mengapakah tidak boleh apply perkara yang sama kepada tanah Rizal Melayu yang dipindah milik kepada bukan Melayu secara fraud? Dan untuk maklumat tuan-tuan dan semua, tanah Rizal Melayu ni dia tak sama macam lain. Dia tidak boleh dipindah milik hanya dengan menggunakan disaksikan oleh peguam. Contohlah, kita beli tanah biasa 14A ni boleh disaksikan oleh peguam. Tapi tanah Rizal Melayu tak boleh. Dia perlu berlaku di hadapan pentadbir tanah. Tetapi kenapa masih lagi wujud pindah milik tanah Rizal Melayu kepada bukan Melayu? In the absence, sama ada in the absence ke in the present ke, tetapi yang poinnya dipindah milik kepada bukan Melayu. Kita bukan bercakap mengenai isu bangsa ke isu apa. Kita bercakap mengenai isu yang ada di segi undang-undang, iaitu enactment tanah Rizal Melayu. Ini semua reported case. 3,400 hektar tau, bukan 1-2 hektar tau. Dan keluar dalam kanun tanah, dalam laporan Ketua Audit Negara. Dan yang paling lucu, saya nak share sikit. Bila saya baca dalam laporan Ketua Audit Negara tu, saya ingatlah dalam show dalam yang akan dikeluarkan oleh Ketua Audit Negara ni adalah tanah tu dirampas balik. Tak ada tahu lagi. Show dia tahu apa? Show dia adalah mengemaskini balik sistem tanah. Adakah itu show yang berpatutan? Bagaimana dengan tanah yang dah berpindah milik itu? Bukankah tanah yang telah dipindah milik itu perlu dikembalikan? Soalan dia adalah, kenapa cadangan-cadangan yang ada ni, cadangan-cadangan yang pada saya tak masuk akal? Yang kita mahu adalah tanah Rizal Melayu yang telah dipindah milik secara fraud kepada bukan Melayu yang bertentangan dengan enactment tanah Rizal Melayu perlu dikembalikan. Bagaimana cara nak dikembalikan? Boleh dikembalikan mengikut kanun tanah kanun tanah negara. Di mana kanun tanah negara memang ada peruntukan undang-undang yang mana kuasa PTG untuk melakukan pembetulan. Dia ada kuasa. Bukan itu saja, tindakan itu perlu diambil oleh PTG. Kalau PTG tak nak ambil tindakan sekalipun, pihak SPRM, pihak agensi siasatan seperti PDM yang boleh menunjukkan bahawa siasatan berkaitan dengan fraud berlaku, mereka boleh membawa ke mahkamah untuk melucutkan hak pada tanah-tanah Rizal Melayu yang dipegang oleh bukan Melayu secara fraud dan bertentangan dengan Seksyen 19 enactment tanah Rizal Melayu. Persoalannya, adakah ini akan dibuat atau tidak? Setakat hari ini, saya tak pernah nampak ada sebarang tanah Rizal Melayu yang telah dipindah milik kepada bukan Melayu, disita, dirampas dan dilucutkan hak. Mengapa ini tidak boleh berlaku? Undang-undang ada, mengapakah tidak dilaksanakan undang-undang? Jadi baguslah, dengan usaha yang kita ada ni, saya harapkan kita perlu memantau dua perkara. Satu, kita memantau tanah Rizal Melayu yang belum digantikan lagi.
Satu lagi, kita perlu memantau dan mendapatkan kembali tanah Rizab Melayu yang telah dipindah kepada bukan Melayu menggunakan cara undang-undang yang ada. Tak perlu nak tunggu bona fide purchaser, bunsun bunyi ambil punya kes, tak perlu apply. Kita perlu menggunakan undang-undang yang sedia ada di bawah Seksyen 55 AMLA untuk melucutkan hak dan dikembalikan semula tanah Rizab Melayu tadi kepada kerajaan persekutuan. Itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Cuma sikit nak beri pemahaman cara dia orang macam mana nak menipu ni. Kalau ada jumlah yang kecil-kecil, kita ada 4 orang katakan yang ni dari mereka, saya dari mereka tu, Toke akan suruh buka salinan berhad, dia tanggung semua, dia masukkan nama kita dalam salinan berhad tu, kita mohon pejabat tanah masukkan geran-geran tu, nama tukar kepada nama syarikat dan tak ada nama persendirian lagi. Dan lepas tu nanti dah lulus, kemudian setahun dua dia tukarlah nama shareholder. Itu yang boleh. Setakat dekat ROS je, pejabat tanah tak ambil bahagian ni. Sebab tu kita kena perkuatkan peraturan tukar milik tanah Rizab Melayu ni agar lebih telus. Dan jumlah yang besar, macam Datuk kata dah berapa ribu ekar, 100 ekar ni, ini ada permainan dalam lah. Ini yang kita kena siasat supaya sampai kena tangkap yang kena tangkap berapa orang tu, timbalan tu. Itu baru satu je, banyak lagi. Seluruh negara ni ada kes macam tu. Itulah. Siapa? Mereka semua orang Melayu kita juga. Ini yang kita sedih. Orang Melayu jual kepentingan Melayu sendiri kerana habuan yang dia rasa dia boleh derma dekat masjid dapat pahala, dia pergi bawa orang pergi naik umrah dapat pahala besar. Itu. Ini yang masalah kita punya orang atas, orang Melayu ni. Dia tak kenal lagi hukum halal haram lagi dah. Itu saja. Kalau saya ceramahkan macam tazkirah pula. Betul tukang tu betul. Assalamualaikum. Nama saya Haji Zainal, mewakili pembela. Okey, saya nak sambung sikit apa Datuk Isham baru sebut. Sebab Undang-Undang Tanah Rizab Melayu ni, atau dipanggil Enactment Rizab Melayu ERM, telah mula diwujudkan pada tahun 1914 dan kali terakhir dipinda pada 1935 dan terpakai hingga sekarang. 1935 dah wujud Undang-Undang Tanah Rizab Melayu. Maknanya tidak boleh buat apa-apa pun sebab tiada pindaan sejak 1935 dan objektifnya adalah dua saja: menyekat daripada dilupuskan kepada bukan Melayu. Itu objektif nombor 1. Objektif nombor 2, menyekat urus niaga persendirian kepada bukan Melayu. Dan sebenarnya kelulusan ini punca kuasanya terletak kepada Sultan. Sekarang kita tanya, adakah Sultan memberi kelulusan ini? Kalau Sultan ada memberi kelulusan, bermakna melanggar akta, bersubahat untuk melupuskan tanah Melayu. Itu soalannya. Terima kasih. Kita minta Datuk Nasar sambung. Ada mic semua. Bekas YB kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya nak ucap terima kasihlah kepada Puan Zarah yang saya kenal agak lama lah, 2010 kot lah, mula datang kawasan saya. Dan atas inisiatif yang dibuat untuk kita menubuhkan majlis ini. Dan pada saya, better late than never lah, ya. Sebab semua kita di sini, saya rasa semuanya sangat tinggi kesedarannya tentang kedudukan tanah Rizab Melayu ni, yang dibangkitkan di banyak forum seperti mana Puan Zarah cakap. Saya sendiri, saya ingat lagi 3-4 tahun sudah hadir satu forum yang dianjurkan oleh Majlis Perundingan Melayu, ya. Macam-macam dibangkitkan
dalam soal di situ tentang betapa tanah Reserve Melayu ini dijual, diambil oleh pihak kerajaan tanpa ganti yang cukup. Masuk sini sebab kalau diganti, dia mesti diganti dengan sama taraf. Ya. Saya kebetulan saya bernasib baiklah bertugas dalam Perkhidmatan PTD, ditempatkan di 3 daerah yang berkaitan dengan tanah. Tetapi pengalaman saya di PTG Pahang, di situ lagi banyak saya dapat tahu apa yang berlaku kepada tanah-tanah simpanan Melayu. Saya tak mau sebutlah ada benda-benda yang dah berlaku, kerana kalau kita bangkit berlaku tu kan banyak pihak kena, banyak pihak terpalit, ya. Jadi cukup saya katakan penyelewengan sudah berlaku begitu lama, dan setiap mana tuan lawyer kita cakap tadi, tidak ada tindakan untuk membetulkan. Maka hari ini saya rasa semua yang hadir ni berhasrat, beretikat untuk membetulkan keadaan yang tidak betul itu. At what cost? Kebetulan Datuk apa tadi, Datuk Isham sebut kes Perak. Saya betul dalam 23 tahun dalam PTD, tapi saya tak pernah berkhidmat di negeri saya. Saya di Selangor, di Pahang, di Sarawak, di Melaka, tapi di Perak tak tahulah. Tiba-tiba balik 23 tahun sudah, bila Puan Zarah meliburkan hari ini, barulah saya tahu rupanya di negeri saya sendiri berlaku perkara yang kita bincangkan sekarang ini. Dan saya telah pun berhubung rapat dengan kawan saya bekas Deputi Timbalan Pendaftar PTG, dan kami bertiga dengan Puan Zarah telah pun minta dia ambil dokumen-dokumen lengkap tentang bagaimana tanah itu boleh pindah milik. Betul lah seperti mana lawyer kata tadi, dia tidak tukar syarikat. Sebab kalau tukar syarikat, mana tuan-tuan yang sedia maklum, pegawai tanah akan siasat, ada tanah, adakah syarikat ini bertaraf Melayu? Sebab bukan semua, walaupun direktur kata direktur 5 orang itu syarikat ini bertaraf Melayu, tidak. Dia ada syarat-syarat tertentu juga, ya. Jadi mesti dapat pengiktirafan syarikat itu bertaraf Melayu. Tetapi GLC kerajaan seperti tabung haji, MARA, itu memang bertaraf Melayu. Maknanya dia boleh ambil, dia boleh minta tanah Reserve Melayu di situ. Tapi kalau syarikat kita Ahmad bin Hussein, Hussein bin Ahmad, isteri sebagainya, dia tidak berhak lagi kecuali dia daftar sebagai syarikat yang layak memiliki tanah milik seperti masa dalam jadual yang berkenaan dalam akta Melengkut dan juga enactment milik reserve itu. So yang berlaku tadi ialah, saya nak sebut, saya tak nak sebutlah sebab ini melibatkan agensi yang ternama. Kecuali tuan-tuan sendiri boleh berjanji di sini tidak membongkarkan ini sehingga kita bawa ke mahkamah. Kami nak bawa ke mahkamah. Yes, we are prepared. Kita prepared nak bawa mahkamah. Jadi akan nama agensi itu akan keluar supaya benda ini diselesaikan. Kita bukan nak menghukum sesiapa, kita nak membetulkan keadaan yang tidak betul. Kita nak hukum. Hukum itu pula mahkamah. Itu pula pada mahkamah. Bukan kita. Kita nak benda yang tak betul dibetulkan. Tentang menghukum bukan kuasa kita. Itu kita kena clear. Sebab kita we have no right. Kita tak ada menghukum, kuasa menghukum tak ada. Kuasa kita membetulkan keadaan yang tidak betul. Tanah itu betul seperti mana disebut tadi, saya dah sambut sendiri, dah berlaku subdivision kepada pertanian juga, ya, kepada 360 lah, saya lupa, saya tak bawa data tu sebab Puan Zarah bagi tahu saya nak meeting hari ni, jadi saya tak ada lah bawa benda tu. Ada lengkap kita ada. Dan director bertukar daripada so and so, dia bertukar kepada semua Cina, company baru semua Cina. Sebenarnya yang pertama pun tak sah, sebab orang daripada satu agensi kepada syarikat A, syarikat A dia Melayu, dia bukan bertaraf Melayu Reserve. Ini saya dah tengok. Jadi itu sebab saya kata tadi, kita kena faham keadaannya. Jadi
2 kali silap. Satu kepada syarikat yang pertama, kemudian tukar director lagi teruk lah kepada Subdivision. Subdivision. Dan bukan, sebelum subdivision tu tukar milik dulu, tukar director tu. Jadi dia jadi owner. Katalah syarikat maju terus, yang pertama tadi dia dapat atas maju terus, kemudian tukar pula kepada company Cina nanti yang director Cina, dia dah tak ada dah. Itu yang 100% Chinese tu. Jadi sungguh sangat duka cita lah benda ni boleh berlaku. Saya nampak kejadian ini sama ada by design atau ignorant. Ada juga pegawai tanah yang ignorant. Macam tadilah, saya semasa saya jadi pegawai daerah Sabak Benam, ada kes-kes yang boleh pindah balik tapi tidaklah melanggar, tapi tak ada tuan tanah datang. Dia pakat dengan pegawai bawah. Masa saya jadi DO, saya kata tak depan saya. Sebab saya tanya, Pakcik nak jual kepada siapa? Kepada Sepolan. Betul? Cik nak beli? Ya, saya nak beli. Saya tanya, Pakcik, berapa harga? 80,000. 80,000. Pakcik dah terima berapa? 70,000. Contoh. Tak boleh lagi, saya kata. Habiskan bayaran, baru saya sign. Ada kes, dia pakat, minta maaf, lawyer, sepatutnya lawyer menjadi penasihat utama. Ada lawyer yang terjadi ini. Sebab itu saya kata, tak, pindah milik depan saya. Saya akan tanya, Pakcik, dapat habis? Berapa harga? Okey, saya dah terima, baru saya sign. Kalau tidak, naik orang tua tu, Pakcik tu. Bila dah saya tak boleh ubah lagi lah. 14A dah saya tak boleh apa lah. Jadi ini berlaku sama juga dengan tanah Melayu Reserve tadi. Secara design, ignorant ataupun ada sindiket. Sindiket lagi teruk lah. Kalau sindiket ni nanti boleh habis tanah Melayu ni semua ni. Jadi saya tak mau bercakap panjang, sebab lepas ini saya rasa seperti mana saya kata tadi, kita berseminar, tapi action plan kita terlupa nak buat dulu. Jadi macam saya kata tadi, better late than never. Inilah masanya kita untuk berbuat sesuatu supaya yang tak betul dibetulkan, yang bersalah terpulang kepada mahkamah apa tindakan yang sewajarnya. Tapi kita tidak boleh mendiamkan perkara ini berterusan. Saya tak boleh cerita banyak sebab masa saya hadir mesyuarat PTG dah agak sumpah. Jadi ada benda-benda yang saya tak boleh sebut. Tapi itulah yang berlaku. Terima kasih. Okay. Cikgu Zai. Kita bagi mic ni kepada Cikgu Zai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan media dan juga ahli jawatankuasa Majlis WIP Tanah Reserve Melayu yang dilancarkan pada hari ini. Pertamanya saya nak nyatakan bahawa sudah sampai masanya kita melancarkan Majlis WIP menyelamatkan Tanah Reserve Melayu ini, kerana kita merasakan bahawa kita sudah tidak mempunyai kepercayaan penuh lagi kepada kerajaan, sama ada kerajaan di peringkat negeri-negeri dan juga polisi di peringkat pusat, dan juga sebahagian daripada anggota ataupun penjawat awam yang tidak melaksanakan tanggungjawab secara penuh tanggungjawab. Kerana saya nak sebut satu contoh saja kes sebagaimana apa yang telah berlaku di Selangor. Ini di Selangor saja. Kita banyak lagi negeri-negeri yang melibatkan Tanah Reserve Melayu, iaitu berlaku di Skincan, di kampung Nakhoda Nelayan Nakhoda Omar, yang maknanya telah diduduki berpuluh-puluh tahun oleh orang Cina, yang akhirnya mereka nak convertkan tanah itu, nak tukar statusnya daripada Reserve Melayu kepada tanah bukan Reserve Melayu. Ini saya kira satu contoh kecuaian dan kegagalan polisi di peringkat kerajaan yang sangat nyata.
yang sangat kita rasa tidak boleh diberikan kemaafan. Kerana kenapa boleh jadi sedemikian? Kerana kalau kita tahu tadi bahawa undang-undang enactment Tanah Rezerv Melayu telah memperuntukkan dua keadaan untuk menjaga Tanah Rezerv Melayu. Jadi saya kira hari ini kita lancarkan majlis WIP Selamatkan Tanah Rezerv Melayu ini, dan selepas daripada ini kita akan mengatur siri-siri penerangan, memberikan maklumat, dan juga kita minta seluruh rakyat Malaysia di seluruh negara yang terlibat dengan isu-isu dan kes Tanah Rezerv Melayu ini membuat laporan terus kepada kita, dan kita akan buat satu klinik khas Tanah Rezerv Melayu, dan kita akan round di seluruh negara. Kita buat klinik, siapa ada masalah kita akan buat siasatan, dan kita akan angkat perkara ini kepada tindakan-tindakan pihak-pihak yang perlu di peringkat mereka-mereka yang mempunyai kuasa. Dan bagi mereka yang tidak menjalankan kuasa, kalau kita boleh filekan ke mahkamah untuk tindakan-tindakan mahkamah, kita akan buat tindakan mahkamah. Kalau tidak boleh buat tindakan mahkamah, kita akan buat tindakan advokasi kepada seluruh rakyat supaya rakyat buat tindakan di peringkat masing-masing, sama ada sehinggalah tindakan boykot ke, tindakan apa ke, sehingga kepada tindakan besok mereka ada kuasa masa mengundi besok. Jangan pilih orang-orang yang gagal menjalankan tugas dan tanggungjawab untuk menjaga polisi-polisi yang terkait dengan menyelamatkan Tanah Rezerv Melayu. Jadi saya kira ini satu permulaan yang sangat baik, dan kita sangat terbuka, dan kita rentas parti. Kita tidak kira parti mana, Melayu ke Islam ke, kalau gagal menyelamatkan Tanah Rezerv Melayu, kita akan tegur secara tegas. Tidak kira kita tidak pilih ideologi politik, kita rentas parti. Mereka mesti menjalankan tugas dan tanggungjawab menyelamatkan Tanah Rezerv Melayu, yang sepatutnya Tanah Rezerv Melayu ini lebih daripada 65% dalam negara kita. 50% tu memang hak kita dah, tetapi yang lebih 50% itu mesti juga kita jaga dan kita protect supaya tanah ini kekal berdaulat, dan juga orang Melayu mempunyai kuasa kedaulatan mereka di tanah Melayu yang kita namakan Malaysia ini. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa sini semata-mata untuk melihat isu Tanah Rezerv Melayu. Penubuhan WIP Tanah Rezerv Melayu ini adalah wajar dan sampai masanya di mana kita perlu saling memberi kerjasama untuk menjayakan misi ini, di mana isunya ialah bagaimana untuk mengembalikan Tanah Rezerv Melayu. Ianya memerlukan keberanian. So, siapa yang berani dalam hal ini? Pertama, plan action kita daripada kalangan kita perlu mengumumkan, seperti mana Cikgu Zahir tadi sebut, kita perlu mengumumkan apa-apa cadangan dan juga tuntutan terhadap isu Tanah Rezerv Melayu. Tetapi kita melihat, adakah kerajaan yang memerintah ini berani untuk melakukan sesuatu, termasuklah di kalangan pegawai kerajaan, untuk mengambil balik Tanah Rezerv Melayu? Pada pandangan saya, kita juga kena ke arah menentukan kerajaan baru yang akan mengambil alih nanti, supaya mereka terdiri daripada kalangan yang berani untuk mengambil tindakan bagi membetulkan kedudukan Tanah Rezerv Melayu ini. Pertamanya untuk mengembalikan tanah-tanah Rezerv Melayu yang terlepas, di mana peruntukan undang dah jelas Tanah Rezerv Melayu tidak boleh dipindah milik, dan kerajaan yang berani ini perlu mengembalikan ke Tanah Rezerv Melayu. Untuk itu, selain daripada tindakan-tindakan yang kita akan buat, kita juga menghadapkan pembentukan kerajaan yang berani untuk melakukan sesuatu berkenaan Tanah Melayu ini. So, dalam perkara ini kita juga perlu mengambil kira tentang kemampuan kerajaan yang ada sekarang, dan kita tidak nampaklah setakat ini, kita nampak kerajaan yang ada sekarang ini mampu melakukannya untuk membalikan Tanah Rezerv Melayu.
sekiranya mereka mampu melakukan, itu adalah sesuatu yang bonus bagi kita. Tetapi apa yang kita perhatikan, tanah di tempat semakin terhakis, semakin hilang dengan pelbagai kaedah dan tipu helah pihak-pihak yang berkepentingan. Sebab dengan itu mesti ada di kalangan kita untuk mendapatkan suatu kuasa kerajaan pemerintah suatu masa nanti, walau bila sekalipun. Itu saja pandangan saya, dan saya pulangkan kepada Puan Zarah untuk seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindah sini. Okey, saya nak menyeru kepada orang Melayu kita ni Tak boleh masuk. supaya bersatu. Jadi jangan jadi satu lidi satu boleh patah. Jadi kita kena bersatu. Sekumpas baru kita kuat. Jadi bangkit kalau orang Melayu. Sebab tanah Rezak Melayu ni banyak dah dikuasai oleh Cina. Kawasan Puchong semua nama Cina. Jadi takkan orang Melayu asyik nak jual tanah aja. Sampai bila kita nak jadi macai orang? Jadi bangkitlah orang Melayu. Tak boleh tidur lagi. Ni masa kita kena bangun dan bersatu. Dan tanah kita takkan nak dirampas oleh bangsa asing. Kita kena sedar diri kita sikit. Bangun. Saya sedih sangat bila saya pergi mana-mana, bila time nak hantar memorandum ke apa, orang kita ni tak nak datang berkumpul ramai-ramai. Tapi kalau dekat WhatsApp tu kan main lagi. Bila grup-grup ni kami NGO bersatu, turun padang, sama-samalah menyokong. Jangan biar NGO je ke depan, tak ada support daripada yang ada. Bangun orang Melayu, bangkit. Itu je. Yang boleh I think yours. Okey. Okey, saya buat penggulungan yang sikit, yang komprehensif. Ya. Apa yang kita lihat hari ini adalah apa yang telah disuarakan oleh ramai orang tentang pelekihan tanah Rizal Melayu oleh kerajaan. Ya. Jadi saya sebenarnya telah berjumpa dengan separuh kerajaan negeri, ya, negeri-negeri pembangkang. Sebenarnya mereka telah bersetuju untuk bersama dengan kami untuk melihat macam mana keadaan tanah Rizal Melayu di setiap negeri, dan mereka juga bersetuju untuk menubuhkan satu sovereign fund. Ya, sovereign fund, supaya orang-orang yang patah kandar ni, tanah Rizal Melayu ni, supaya dia tidak menjual kepada bangsa asing. Kita akan form satu body di mana kita adakan macam lembaga, ya, lembaga amanah, dan juga kita itu lembaga amanah ni kerajaan negeri boleh tubuhkan sebab dia under Parliament Act. Ya, jadi kena buat dekat kerajaan negeri. Perbadanan pun boleh buat juga, ya. Dan ini semua adalah untuk kita membuat satu tempat center lah, ya, center, exchange center, ya, di mana semua yang menghadapi masalah ni supaya datang, ya, supaya datang kepada lembaga amanah setiap negeri ni, supaya dapat diperbetulkan keadaan, apa-apa yang dibantu, ataupun kalau mereka nak jual beli boleh menggunakan lembaga ini, ya, ataupun boleh menggunakan kita sebut sebagai exchange center, ya. Dan kita kalau macam kerajaan negeri, mudah untuk mereka membuat sesuatu tentang lembaga ke, amanah ke, ataupun exchange center ke, because dia ada peruntukan tu pada kerajaan negeri ada. Kita sebagai pemudah cara sahaja. Kita NGO ni, gabungan NGO pemudah cara, tapi kita NGO yang kuat, ya. Semua ada dia punya keahlian yang ramai. Kalau kita jumlahkan kesemuanya berjuta, ya.
berjuta dengan NGO yang di bawah mereka ini. Ada lagi NGO kecil-kecil, kita kumpulkan berjuta. Jadi kita boleh, kalau kita ramai-ramai, kita memang kuat, memang padu, kita boleh bawa ni ke tengah. Kita hanya minta kerajaan negeri yang bersama kita, opposition state government, supaya bersetuju untuk menubuhkan satu lembaga amanah ini bekerjasama dengan kita. Saya rasa kita boleh berjaya untuk menyelesaikan beberapa percentage lah isu ni, ya. Tapi seperti yang kita sebut tadi, memang kita dah ada banyak buat carian, dan kita akan saman kerajaan, saman individu, saman orang kata syarikat-syarikat yang telah menyelewengkan tanah-tanah Rizal Melayu tu. Kita adalah dengan kita yang dah buat carian. Masalahnya kita tak banyak lagi buat carian sebabnya kedudukan keuangan kita tidak kuat. Ya, kita nak buat sikit carian ni pun dah makan ribu-ribu. Memang makan ribu-ribu, banyak belanja. Jadi kita memang tak ada siapa pembantu. Kita pakai duit-duit sendiri je buat perkara ni. Sebabnya kalau kita tak buat, kerajaan tak buat, macam mana? Ya, jadi kita terpaksa juga usaha dengan tenaga kita sendiri untuk nak menyelesaikan isu ini supaya kerajaan negeri sedar, supaya rakyat sedar. Kerajaan hari ini buat kerja atau tidak? Ya, kalau dia tak buat kerja, buat apa dia duduk kat atas tu? Saya mohonlah, kalau tak buat kerja, turunlah pada kerajaan. Ya, saya mohon sangat. Daripada hari itu lagi saya sebut, because tentang tanah ni memang mustahak. Tanpa tanah kita tak boleh merentah. Tanpa tanah orang Melayu tak boleh duduk kat sini. Lama besok semua kena lari nak lari kat mana pun tak tahu dah. Ya, sebabnya tanah-tanah ni yang dahulunya kita pegang, bila orang-orang yang patah kandar ke kerajaan negeri yang menjual skala besar. Ini kerajaan negeri ni, dia menjual skala besar. Yang individu ni memang kecil-kecilan, tapi yang kecilan ni pun kalau dicampurkan mungkin jadi banyak. Jadi kita tak nak kehilangan tu. Sikit pun kita tak nak kehilangan. Apa saja yang terlepas kita nak rampas balik. Ya, saya boleh listkan apa yang kita nak rampas dengan segera. There is Kampung Baru Cina, di mana kebanyakannya tanah Rizal Melayu, dan kerajaan negeri kena cek tu semua tu. Yang mana satu tanah Rizal Melayu, yang mana satu tanah simpanan kerajaan, ambil balik semua. Ya, Kampung Baru Cina ini tidak boleh dibuat langsung. Ya, so at least you save that money, 75 juta tu you boleh save. And kalau you buat juga, memang rakyat saya syorkan bangkit. Sebabnya tanah tu tanah kerajaan, tanah tu tanah Rizal Melayu. Hak kita, kita tak boleh lepaskan. Itu nombor satu. Nombor dua yang kita boleh rampas cepat adalah macam bagan nakhoda Omar tu. Itu kita boleh rampas kesemuanya tu. Itu memang kesemuanya tanah Rizal Melayu, diduduki oleh 100% bangsa asing, dan mereka mesti kerajaan negeri kena ambil tindakan, ya, untuk mengalihkan mereka ini pada penempatan yang baru. Kerajaan negeri tidak boleh pandang sebelah mata je. Because kalau dibiarkan lagi lama, lagi susah. Nanti akan bergaduh antara bangsa-bangsa ni. Ya, kita akan bermusuh antara kaum nanti. Kalau kerajaan negeri tidak selesaikan kes kita ini, ya, masalah besar kita nanti. Jadi itulah kita yang immediate yang kita nak buat ni, most of it di Perak. Tanah-tanah yang kita buat carian tu di Perak. Kita akan buat dia punya saman dalam masa terdekat, sebab kita dah cukup dah dia punya bahan-bahan, termasuk juga apa yang ada di tangan Datuk Hisham. Kita boleh buat kerjasama. Jadi saya mengharapkan kerjasama daripada rakyat sekali, supaya datang ke depan, siapa yang ada masalah tanah mereka diselewengkan, datang berjumpa dengan kami, supaya kita sebagai sekarang ni kita dah jadi satu pasukan, ya. Bila kita dah buat satu majlis WIP, WIP ni membentras Majlis WIP Tanah Rizal Melayu, datanglah semua ke satu tempat supaya kita dapat buat satu database. Berapa banyak dah kita dah hilang, dan kita nak syorkan kepada semua kerajaan negeri diletakkan berapa jumlah tanah Rizal Melayu yang tinggal di tiap-tiap pejabat tanah mereka itu, supaya dia tahu, supaya pegawai-pegawai mereka tahu. Dan kita minta sangat state government beri khusus sikit kepada semua pegawai, termasuk juga DO tu, tentang undang-undang tanah Rizal Melayu ni. Ya, memang void. You tak boleh jual beli dia sesuka-suka hati saja. Unfederated states macam Pahang, Negeri Sembilan, Perak and Selangor. Dulu unfederated state. Dia memang directly under Sultan Tanah Rizal Melayu ni. You tak boleh suka-suka tukar macam tu je. Memang directly under Sultan. Kalau macam kes what you call
Sungai Baru ni, sebenarnya Sultan Selangor boleh masuk campur. Kalau bolehlah kita jumpa Sultan Selangor, macam mana nak uruskan tanah Sungai Baru ni. Sebabnya itu memang directly under Sultan Selangor tu, moyang dia yang beri. Jadi kalau nak solve case tu, kalau tak ya soft kita berbalik kepada Sultan, kena beritahu Kementerian Wilayah ni salah cara mereka tu. Salah cara mereka menzalimi penduduk kat situ. Saya kata menzalimi lah, sebab saya kata itu satu jenayah apabila mereka ambil tanah tu, ya. Salah dia punya cara-cara ngambil itu pun salah. Jadi saya selain betul, I don't want to miss anything. Sekejap ya. Saya kata saya dah cover semua tu. Lagi satu, kita nak beritahu lah pemimpin-pemimpin Melayu di dalam kerajaan dan yang bukan dalam kerajaan, ambil tahu tentang Tanah Rizab Melayu ni, tentang undang-undang Tanah Rizab Melayu, dan kerajaan negeri dan kerajaan pusat kena beritahu rakyat termasuk bangsa asing tentang Tanah Rizab Melayu ni memang tidak boleh diusik. Ya, memang tidak boleh diusik. So dengan itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kerana datang, kepada semua media-media memang saya ucapkan ribuan terima kasih, dan kepada semua yang bersama di hadapan ini, pembentang-pembentang juga. Kita lepas ini kita akan buat satu lagi mesyuarat, ya, tentang macam mana we go forward lah, ya. Dengan itu saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Respons Konzara tentang cadangan Konzara tentang Sovereign Fund. Sovereign Fund tu, respons sikit macam mana keadaan tu. Mungkin ada orang letak pada mana ada orang menyumbang ke tabung kawasan tu. Yes. Tapi pasal kementerian cadangan juga. Kementerian Kementerian Tanah dan Hal Ehwal Perbumi. Tanah Rizab Melayu tu kan. Yes. Adakah itu boleh diberikan perhatian sendiri oleh kerajaan pusat? Okey, sebenarnya kami pernah banyak kali bersama dengan Datuk Nasar ni, dengan Datuk Nasar tu, kami telah membuat banyak rayuan. In fact, kita beri surat resmi kepada kerajaan pemerintah daripada dulu pun, daripada time Datuk Najib pun, supaya diadakan Kementerian Tanah dan Hal Ehwal Perbumi. Sebabnya kenapa? 50% tu of tanah di semenanjung Tanah Melayu ini, ya, di semenanjung Tanah Melayu ini, kalau jumlah tanah dia adalah dalam 13 juta hektar. Setengah pada itu 6 juta hektar. Tak ada kementerian. Tak ada kementerian langsung untuk nak pantau. Itu sebab yang apa yang terjadi hari ini, sebab tak ada kementerian memantau Tanah Rizab Melayu. Terlepas pada siapa, macam mana keadaan dia, semua tak ada. Semua yang buat di ad hoc. Jadi apabila kita buat komplain-komplain pun, kita tak tahu nak arahkan ke mana. Jadi kita arahkan kepada kerajaan negeri, tak jalan, arahkan kepada state, tolak sana tolak sini. Jadi kita, itu yang kita hendak sangat, supaya kerajaan pemerintah, tak kira lah siapa, buat satu kementerian, nak buat, because the portfolio Tanah Rizab Melayu ni setengah semenanjung Tanah Melayu, yet tak ada portfolio, yet tak ada kementerian. Itu nombor satu. Nombor dua, bila tak ada itu, at least buatlah satu lembaga amanah, ya, di mana kerajaan letakkan peruntukan katalah 20 bilion. Actually we need 20 bilion untuk jual beli tanah ni. Kalau ada proses jual beli Tanah Rizab Melayu di antara orang Melayu, automatically dia punya value tu lebih berharga daripada freehold punya tanah. Because you know why? Orang Melayu dah mula percaya penuh kepada Tanah Rizab Melayu ni sebenarnya boleh beroperasi lebih baik daripada tanah freehold. Kenapa kita tak buat? Kenapa kerajaan negeri tak buat? Kita boleh je buat macam pelombongan emas, pelombongan timah, buat batu bata, bingkai-bingkai tingkap, semua tu kita boleh buat. Kita boleh pecahkan monopoli bangsa asing. Kita tak buat perkara tu. Kita ada all the resources, kita ada tanah, tapi kita tak buat. Tak ada peruntukan daripada kerajaan. Cuba beri peruntukan sikit. Itulah yang saya ketengahkan kepada kerajaan negeri yang bersama-sama dengan kita, supaya diadakan sovereign fund. With the sovereign fund tu kita nak buat yang ni. Kalau kerajaan pusat tak nak bantu kita buat sendiri dengan sovereign fund. Sovereign fund hanya boleh dibuat oleh kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Sovereign fund ni bolehlah diletakkan dalam koperasi ataupun dibuatkan di dalam ibu buat satu
perbadanan, you boleh buat collect the money and you gunakan peruntukan itu untuk nak bantu macam mana orang-orang nak jual beli tanah ni, orang nak jual beli rumah Tanah Rizal Melayu ni. Jadi tu I help dia jawab dia punya soalan. Ada apa-apa lagi? To maintain buffer lah. The sovereign fund is to maintain buffer lah. Yes, sovereign fund tu is a revolving fund. Revolving fund. Hopefully ramai orang menyumbang, terutama sekali syarikat-syarikat besar ataupun syarikat medium enterprise pun boleh ya. Jadi bila ada bantuan daripada orang ramai untuk nak menjaga, membela nasib hak-hak orang Melayu ni, saya rasa later on kita akan jadi lebih besar dan lebih maju. Ya. Ya. Assalamualaikum Puan dan Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ni pendapat sikit. Saya Haji Muhyiddin pada Sungai Buloh. okey. Apa tu, kenapa tidak kita perbesarkan skop perjuangan kita untuk masukkan tanah-tanah yang Melayu seperti rumah kedai, bangunan ofis, apartmen, kondominium, ya, supaya hak milik diorang tu kita tukar kepada hak milik Melayu. Jadi perjuangan kita kena ke depan. Kita minta gunung, kalau dapat bukit kita ambil, lepas tu kita minta lagi gunung. Faham tak? Jadi kita kena beranilah. Apa yang perlu kita takut kan? Banyak kena sokong. Kalau kita tidak mendapat sambutan layanan daripada pihak-pihak tertentu, kita approach parti-parti politik dan minta diorang jadikan manifesto perjuangkan hak milik orang Melayu, bukan saja tanah tapi tanah berbentuk rumah kedai dan juga rumah kediaman. Dan apabila juga bentuk hak tanah yang dimiliki orang Melayu, kita endorse ataupun kita adakan satu perundangan bahawa setiap pemilikan Melayu terus jadi hak Melayu selamanya. Ini terima saya lah. Okey, terima kasih. Sebenarnya itu satu soalan yang baik. Kalau kita lihat apa yang dibuat oleh former Menteri Besar arwah ya, Dato' Harun Idris ya, dia telah membuat satu strategi ya, political geopolitik, di mana Shah Alam tu sebenarnya apabila dibangunkan oleh beliau, 60% semua rumah kedai dan rumah-rumah situ adalah mesti dijual kepada orang Melayu. Dan alhamdulillah sehingga kini semasa saya bertanya itu masih lagi 60% di dalam tangan Melayu. Ya, itu adalah satu usaha geopolitik yang Menteri Besar patut buat ya. Dan Dato' Harun juga sebelum dia meninggal sempat membuat Bandar Baru Bangi tapi tidak selesai. Tapi saya rasa Bandar Baru Bangi pun kalau kita lihat dah banyak pemilikan rumah kedai dan rumah-rumah oleh orang pribumi Melayu. Jadi kita kena banyakkan lagi usaha-usaha yang sama oleh kerajaan-kerajaan negeri, geopolitik yang macam tu, strategi geopolitik yang macam tu, di mana orang-orang Melayu berupaya memiliki rumah-rumah kedai dan stay di dalam tangan orang Melayu sampai bila-bila. Itu yang saya sebut tadi, kalau kita ada lembaga amanah tentang Tanah Rizal Melayu, bila kita sebut Tanah Rizal Melayu termasuklah unit kedai ke rumah ke, dan kita boleh pantau jual beli tu, dia tak boleh terlepas kepada bangsa asing. Okey, ada lagi? Saya tambah sikit daripada soalan tadi. Okey. Selain daripada kita mengharapkan kita boleh beli unit-unit yang bukan Melayu punya yang dibuka tu untuk kita punya satu lembaga kononnya, yang penting, yang pertama dulu kita kena pastikan kuota Melayu unit-unit tu, katakan ada 20 unit katakan, yang mampu beli 2-3 aja.
Yang lebih tu lama kelamaan diiklankan tak ada orang beli, diiklankan tak ada orang beli, akhirnya dia mohon dia boleh lepas. So yang ni diutamakan dulu daripada kita fikir yang lebih besar tu. Ini kita kena selamatkan supaya kota-kota ni walaupun tak laku di pasaran, lembaga ni kena beli. Sebab tu kita kena desak kajian tu bukan satu tabung kepada lembaga ni untuk membeli dan menyewa semula kepada orang Melayu. Dan dengan harga yang berpatutan, jangan terlalu ikut sangat market sewa yang sekarang ni. Gila, kita tak mampu lagi. Sebab tu peniaga-peniaga kita tak mampu lagi buka kedai cima mata sekejap, bila maju sikit Cina halau. Sebab dia naikkan harga tinggi, nak tak nak habis. Supaya kita ada satu lembaga yang mengawal unit-unit ni supaya Melayu masih terus boleh berniaga di bandar-bandar. Dan ini yang kita perlu, dah lama dah kita tuntut ini. Kerajaan tak ada kepentingan pada dia, memang dia tak kisah sangat lah. So yang keduanya, kita kena pastikan unit-unit Bumiputera hartanah ni pasti dibagi di lokasi setiap taman tu, lokasi yang strategi, yang orang kata kalau unit ni kalau jual akan datang mudah gitu. Saya pernah pergi buat tinjauan di satu taman perumahan di Seremban 2. Contohnya saya nak tengok rumah contoh lah, sebab saya beli rumah, saya nak buat dalaman rumah saya hiasan. Saya tengok rumah contoh yang ada dah dibuat renovate. Rumah contoh tu cantik lah, dengan almari, dengan sofa semua. Dia kata kat sini dah penuh. Dia lepas tengok rumah contoh, dia kata area sini dah penuh. Kalau yang Bumiputera punya banyak belah sana, dia kata. Kita pergilah belah sana. Dia bawa ejen property bukan Melayu ni. Sekali kita pergi tengok yang mana banyak. Itu kat bawah Jejatas tu, flyover tu, tepi highway bising tu. Dia susun unit-unit Bumiputera dekat kawasan yang kalau jual orang tak nak beli. Ini strategi dia. Ini yang kita marah, kenapa ketua-ketua jabatan berkaitan dengan isu ni tak ambil kisah. Patutnya tengok balik mana you letak Bumiputera punya lot. Mana? Sini. Apa sebanyak sini? Kita tengok balik. Oh, ada flyover. Tak boleh, you kena tukar sini. Pegawai Melayu patut tugaskan macam ni. Dia kena pastikan unit-unit orang Melayu ni Bumiputera lot sesuai dengan jumlah yang diberi tu. Biarkan dia dapat juga, walaupun ada dekat bawah Jejatas ke, bawah flyover ke, yang berdekatan tu adalah 2-3, tapi tempat lain pun perlu banyakkan. Ini dia kumpul semua kat tempat situ. Tak ke bangang betul. Apa kisah sangat pegawai-pegawai ni buat tak peduli je, janji. Benda-benda ni semua kita tahulah. Datuk Nasar boleh malah dah tu ini semua orang Melayu kita juga. Orang Melayu yang kita bagi kuasa kat dia. Kita bagi kuasa, dan itulah peruntukan dalam keistimewaan orang Melayu. Jawatan-jawatan tu kepada dia juga sebagai Melayu, tapi dia tak pegang amanah sebagai pegawai kepada orang Melayu. Itu yang kita sedih. Jadi Syamat semua dah. Okey. Ada siapa-siapa nak tanya lagi? Okey. Datuk Seri ni Burak. Waalaikumsalam. Pergerakannya adalah berkaskan lagi kami MC. Saya adalah Presiden dalam MC dan berangkat di Badan Presiden Gabungan Malaysia Malaysia. Kami dah lama angkat pergerakan ni dari broker ya untuk menjadi rekas ini. Kami dah jemput 3 kali datang. Okey, yang pertama itu yang pertama. Yang kedua, saya nak cadangkan selain daripada jawatan-jawatan yang ada dibuatkan, kita tentukan juga cawangan di peringkat negeri. Kena tunggu. Dan kita tentukan hari ini. Tentukan hari ini. Sebab saya sepanjang saya berada di sini tak ada seorang pun menyebut negeri Johor. Saya orang Johor. Masa Johor, saya orang Johor. Saya bangsa 33 tahun, tapi saya hampir setiap minggu berulang di Johor. Tanah Rizal Melayu ni cukup dekat di hati saya. Saya ada lebih 100 hektar tanah Rizal Melayu. Alhamdulillah. Di Johor ni penyelewengan sangat lebih teruk daripada negeri lain.
datang tempat saya boleh tunjuk. Ada satu kampung tu masjid, daripada masjid turun taraf jadi surau. Surau dalam tutup. Sebab tanah dijual. Tanah Rizal Melayu ni boleh jadi Rizal bebas. Tapi tanah saya boleh tunjuk, datang baik. Saya boleh saja makan puasa dan makan. Tapi tanah saya, tanah tok nenek saya dulu. Boleh jual, boleh jadi Rizal, tanah Rizal bebas. Jadi ini kes nanti kena fokus juga di Johor. Johor ni sangat berbahaya. Kalau tuan-tuan Datuk Tok pernah dengar nama Forest City, mungkin pernah dengar atau tak pernah pergi. Tak pernah. Saya pun pergi 2 minggu juga. Dia lebih kurang Hong Kong juga. Hong Kong. Dia kalau malam tulisan Melayu tak ada, kurang. Saya nak ada 1-2%. Dia macam Hong Kong. Saya pernah dapat video daripada pihak tertentu. Kalau Forest City tu tidak disekat, tidak ada siapa yang penuh, dia akan lebih besar dari Hong Kong. Itu baru satu ketiga sebenarnya. 700,000 unit pasal pertama. Kalau 2 orang, sepasang suami isteri daripada China, dia offer kepada orang China. China daripada China. Kalau dia datang berdua, kali dengan 700,000 apa? 1.4 juta. 5 tahun berapa? 6.4 juta. Itu kalau dia beranak satu. Kalau dia beranak kembar, orang Johor sekarang cuma ada 5 juta saja. Dan saya nak beritahu, Forest City tu kampung halaman saya yang dah terlepas daripada kami. Tempat saya main dulu kecil-kecil. Di bau, cari seput. Jadi tolong fokus Puan Zara. Saya InsyaAllah. Bila sebut nama Perak saja, itu kena pergi ke Johor. Tak. Dan saya rasa kalau saya nak cadang begini, yang pertama sekali kita kena cari belakang strategi. Tabung tu kena tubuh hari ni juga. Siapa ada duit, berapa pun kita kena sumbang. Ini sebenarnya usaha murni, perjuangan murni yang saya ingat orang lain tak buat, kita je, orang yang di depan ni yang buat. Jadi kita pun, saya nak menamakan diri pembantu. Alhamdulillah. Hari ni juga kena tubuh tabung. Boleh dan hari ni juga kita kena lantik ni orang-orang ni. Dan kita kena ada garis masa bertindak. Kalau boleh setiap bulan kurang-kurangnya kita kena bergerak. Yang kata klinik tu buat. Jadi banyak sebenarnya yang kita kena fikirkan selain daripada tanah Rizal Melayu yang terlepas ni. Puan Zara tahu, selain daripada Forest City yang ada pulau yang ditebus guna pantai, kita kalau dulu nak ke Tanjung Pinang 2 jam. Nak ke Batam 1 jam. Sekarang ni nak ke Tanjung Pinang 3 jam. Sebab apa? Kita dah tak ada perairan di situ. Kita kena lalu feri daripada sebelah laut nak ke Tanjung Pinang, kena lalu perairan Singapura. Bila feri laju sikit, Marine Singapura akan kejap. Kena fikir juga. Saya ingat, siapa ada orang Muar tak sini? Pergi ke Muar, ada satu kawasan perairan di Muar, 3 pulau sudah dibina. Saya ingat lebih dahsyat daripada Forest City. Kena tengok juga tu, jangan tengok Rizal Melayu. Rizal Melayu pun kena tengok. Sebab tanah Rizal Melayu ni saya ingat banyak terlepas. Jadi kena tengok juga benda-benda begini. Yang air ni ditebus guna dari darat, dan peratusan orang Melayu yang mampu beli nak kurang daripada 10%. Yang kedua, yang ketiga ataupun keempat, saya mencadangkan jawatankuasa yang ditubuh ni, kita kena kawan dengan pusat-pusat pengurusan zakat ataupun Baitul Mal. Di wilayah Pertuan ni, kutipan zakat tahun sudah, saya ingat lebih daripada 800 juta. Kalau betul pembagian pengagihan ni, saya ingat tak ada orang susah di wilayah ni. Tapi apa yang mereka buat? Apa yang mereka buat? Jadi kita kena cari mereka sebagai rakan kongsi, ya. Rakan kongsi, rakan strategi. Cari MB, minta MB kerjasama. Kita kena pergi ke setiap daerah, cari jiwa-jiwa ni, cari pentadbir tanah daerah. Dan mungkin banyak kadang nanti yang jual-jual tanah Melayu ni, tapi kita kena cari. Jadi saya mencadangkan jangan buang masa, tubuh juga hari ni, sebut nama, lantik juga orang ni, sama ada mereka hadir atau tidak hari ni juga, dan besarkan skop, lantik pengurusi perhubungan negeri, bagi dia kerja. Saya ingat ada ramai orang tolong ni, tapi
Tidak ada siapa yang berani menyuarakan kecuali datuk-datuk perkara sebagainya. Jadi saya sampai di sini dulu. Saya ada banyak modal penyematan syarikat yang ditubuh tu dah lama sebenarnya berlaku di Johor. Dia gunakan driver dia, tukang kebun dia, buat syarikat Melayu, enterprise juga, Sdn Bhd, beli tanah-tanah Melayu, dan satu hari dah siap dah tangan. Siap dah tangan. Satu contoh saya nak bagi contoh. Tengah Bandar Pontian tu ada satu tanah 8 ekar. Tanah tu Golden Triangle. Dulu tanah reserve kerajaan Baitul Mal. Kalau tak kena Datuk Noh Gadot, tanah tu dah lepas kat tangan orang lain dah. Lepas tangan orang lain. Datuk Noh Gadot masa nak sign bertangan YB. Salah seorang daripada petualang dia bekas YB dah meninggal dah. Datuk Noh Gadot suruh sign, saya nak tanya YB, ini duit 113 juta nak buat modal pembangunan ni daripada mana YB dapat? YB tak boleh sign, Datuk Noh Gadot tak dapat. Tanah YB tak buat jawab, Datuk Noh Gadot tak nak sign. Tanah tu selamat. Jadi saya ingat fokus jangan pada pergi Perak je. Fokus semua negeri. InsyaAllah. Johor bahaya. Johor dah sangat bahaya. Pergi Iskandar Puteri. Siapa duduk Iskandar Puteri? Siapa tinggal sana? Berapa persen orang Melayu? Itu kawasan kami membesar tu. Saya membesar itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Datuk Seri Ahmad Buraq. 1 minit. Ni saya orang Johor juga. Masalah orang Johor ni, dia cakap banyak tapi tak berani. Tak maaf lah. Dia bukan soal pemimpin. Kita orang Melayu ni, orang Johor, tak kira siapalah. Kalau kita ada position sebagai NGO, saya bercakap isu Johor banyak. Saya bercakap isu kasino, saya bantai. Tapi orang Johor, masalahnya takut sentuh istana. Itu masalah yang paling besar. Ini masalahnya. Sebab tu tak ada orang berani. Terus serang cakap lah, ada benda-benda yang kadang memang membabitkan tuanku, tapi ada yang orang-orang ambil kesempatan guna nama tuanku. Ini di Johor punya masalah sekarang. Isu apa ni Policity tu, kita pun memang banyak tahu cerita. Kita pun dah beberapa kali kita suarakan. Kita bimbang masalah yang akan datang. Kita benarkan satu kawasan menjadi satu parlimen kepada kaum lain. Kita bagi satu wilayah kepada kaum lain, termasuk juga dengan penambakan laut di Muar yang pernah saya sebut dulu. Kita membiarkan satu kawasan yang tak wujud diwujudkan, kasih orang luar duduk, orang luar dapat kuasa kat situ. Ini nama kebijakan sana pemimpin-pemimpin Melayu kita. Ni terus serang saya cakap, kena panggil lah, minta maaf. Terima kasih Datuk Seri Ahmad Buraq. Cadangan yang baik, banyak cadangan yang baik itu saya rasa kita akan masukkan sekali dalam agenda kita, ya, tentang tentang bila saya cakap tentang Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan, itu adalah unfederated states. Itu daripada dulu lagi memang directly under Sultan Tanah Hijab Melayu. Yang lain tu federated states, but now semua dah diambil alih oleh kerajaan negeri pusat lah. Jadi kita sekarang ni bukan kita abaikan yang lain tu, tinggal lagi kita yang Tanah Hijab Melayu ni memang terlampau banyak sangat, dia punya cases dia banyak. Tapi apa yang dicadangkan oleh Datuk Seri Ahmad Buraq tadi pun saya rasa kita kena masukkan sekali dalam agenda tu, sebab itu pun amat mustahak lah. Amat mustahak saya rasa untuk kita mengetahui kedudukan yang sebenar. Kalau mengikut sejarahnya, ya, dahulu kita ada Kesultanan Pahang, Johor, Lingga dan Riau. Ya, kita kehilangan Lingga dan Riau itu semasa perjanjian 1824 antara Belanda dan London masa itu, ya. Jadi kita kehilangan itu. Sebenarnya kita boleh claim balik. Saya dah buat baru saja saya buat kajian di Indonesia tentang Lingga dan Riau ini, ya. Saya tengok banyak kesilapan yang dibuat oleh penjajah dahulu. Kita boleh bangkitkan tentang itu. Dan betul, saya pernah juga orang kata cuba nak buat kajian tentang
pulau-pulau di sekeliling Singapura. Ya, sama ada itu masih lagi di dalam kawasan Malaysia ataupun diberi sekali dengan pulau besar Singapura tu. Jadi saya tak berapa pasti, tapi kita boleh buat kajian. Kerananya semasa Singapura keluar daripada Malaysia waktu itu, sebenarnya kalau saya jadi Tunku Abdul Rahman, memang saya lawan sampai habisan. Tak ada beri secara percuma atas dulang emas 5 sen pun tak beri. Ya, tak ada pun some kind of apa orang kata gratitude, compensation ke apa, tak ada, zero. Walhal Singapura ambil alih apa orang kata semua apa yang telah dibangunkan oleh penjajah British masa itu, ya, termasuklah macam penerbangan dia ambil direct, ya, ekonomi dia ambil direct. Dia sebab dia punya mata wang dia, bila dia pisah, dia straight away mata wang dia naik, sebab all the apa orang kata structure, infrastruktur seperti pelabuhan, mereka dah siap awal. Kita tak ada, kita bermula daripada zero. That's how kita kehilangan banyak. Kalau saya lah jadi kerajaan dahulu, saya kena fikir tu semua tu dulu. Orang dahulu tak apa, kenapa ni cepat sangat membuat tindakan yang terburu-buru, ya. Tapi sebenarnya masa tu yang membuat apa orang kata keputusan Tunku Abdul Rahman saja, yang lain dia mengikut. Tapi saya rasa tak tahulah sama ada kita boleh lagi membuat sesuatu pembetulan kepada kerajaan negeri Singapura, ya. Kalau ada kesilapan seperti kerajaan Indonesia, di mana kita kehilangan Kepulauan Lingga dan Riau, ya. Okey, ada apa-apa lagi? Jadi doktor kata Kampung Baru itu dikembalikan kepada kerajaan, tapi dalam waktu yang sama ada usaha untuk Kampung Baru? Kampung Baru sini. Okay. New Village. New Village, ya. Dikembalikan kepada kerajaan. Tapi ada usaha di pihak sana untuk menjadikan UNESCO. Jadi adakah ini bertentangan? Memang bertentangan dan tidak boleh dibuat. Ya, kita akan buat suatu apa orang kata bantahan rasmi. Ya, saya memang daripada hari itu saya nak membuat yang ni memang yang utama, sebabnya kawasan dia terlampau besar. Ya, 600 kawasan concentration camp ini, dia tidak boleh ambil macam tu je sebagai kampung dia, mana boleh. Itu temporary pendudukan apa sementara, penempatan sementara. Mana boleh diklaim itu sebagai kampung dia. Itu tanah kerajaan negeri. Dan part of it, Tanah Rizal Melayu itu memang kita kena buat secara rasmi. Semua carian itu, kalau kita kena pergi ke London ambil dia punya handset ke apa, kita memang boleh carilah. Memang boleh cari, benda tu memang boleh diselesaikan. Dan kita akan buat bantahan secara rasmi. No Kampung Baru Cina, tak boleh. Dia nak buat, carilah tanah dia sendiri. Yang tu memang tanah kerajaan, temporary penempatan. Okey. Kalau tuan-tuan masih ingat, kita pernah saya ingat di bawah gagasan kot, ni gabungan nasionalis kot, menjemput Tan Sri Rais Yatim masa isu nak mewartakan Kampung Baru sebagai bukan Kampung Baru sebagai diwatakan di bawah UNESCO. Kalau mengikut pencerahan daripada Tan Sri Rais, syarat-syaratnya begitu ketat. Dia ada syarat lah, budayanya apa yang mesti budaya asal penduduk situ, macam-macam lah. Jadi saya fikir kalau ikut apa yang Tan Sri Rais sebut, dia memang tak layak. Tetapi mereka ni biasalah, dia akan cuba sedaya upaya langgar saja kan. Tapi sampai ke UNESCO, saya rasa tak semudah itulah, ya. Itu tapi bukan makna kita selesa, ya. Kita juga sangat menentang lah cadangan itu. Satu lagi nak sebut, Kampung Baru tu sebenarnya ketika penubuhannya bukannya Kampung Baru Cina, dia hanya nama Kampung Baru. Perkataan Cina ni datang bila ni? Nak diletakkan perkataan Cina tu untuk nak menghalalkan, tak apa, itu sikit je tu. Untuk nak menghalalkan ataupun nak mengempunyakan kampung tu. Tak boleh lah. Dia ialah kampung baru saja ketika zaman darurat tu, bukan kampung baru Cina. Itu yang perlu dijelaskan. Pasal kampung baru Melayu. Simbol kampung India. Kampung baru India. Sebab ada juga kampung baru Melayu.
Kampung baru ni, kampung baru. Ini kampung baru. Telur ni. Kampung baru yang ditubuhkan khusus untuk nak mengekas perkembangan komunis dulu. Ini kampung baru yang dimaksudkan, bukan kampung baru Cina, kampung baru. Tapi kerana komunis ramai Cina, saya nak sebut. Oleh kerana komunis ramai Cina, itu dia nak jadikan kampung baru Cina. Ketika itulah komunis ini Cina sekarang saya tak tahulah ada komunis ke tidak lagi. Jadi okey. Kena keluar minum tu. Terima kasih banyak. Dengan itu kami ini separate. Ini separate. Ini